Ustaz ni? Ustaz? Oh, Ustaz. Mana Ustaz ni? Biasa dia cari aku. Hari ni aku pula cari dia. Aduh. Sana ke sini saya cari Ustaz. Kat sini Ustaz rupanya. Sedih rasanya. Rasa macam baru hari tu masuk Ramadan. Hari ni dah hari terakhir. Betul lah Ustaz. Tak sangka. Pejam celik. Cepat betul lah masa berjalan kan. Entah panjang umur ke tidak, tahun depan nak berjumpa lagi dengan Ramadan. Cepat masa jalan Ustaz. Okeylah Ustaz. Jomlah Ustaz. Kita pergi buka macam biasa. Saya masak untuk Ustaz. Mana Ustaz tadi? Mirzan! Tiba-tiba. Mirzan! Kamu cari siapa? Saya dekat bawah ni ha. Saya tahu kamu nak ajak saya buka puasa kan? Jom! Bila pula dia turun tadi ni? Jom! Ustaz. Saya datang. Sama-sama Ramadan ini, kita sempurnakan Ramadan dan sinari jiwamu dengan ilmu dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang saya ucapkan ke Tazkirah Ramadan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua penonton-penonton setia Tazkirah Ramadan 2025 dengan tema kita pada tahun ini, Sempurnakan Ramadan Sinari Jiwamu, yang dibawakan khas oleh KIWF Khadijah International Wakaf Foundation. Dan dalam episod yang ke-14 ini, tidak lain tidak bukan, anda masih bersama dengan saya lagi selaku hos anda, dan juga ditemani dengan Ustaz Azlan Shah dalam episod akhir Ramadan, bulan Ramadan 2025 penuh. Saya mubarak. pula rasa hati ni sekejap je kita sudah sampai di hujung Jam celik, bulan yang penuh jam barakah. celik masa berlalu. Betul. Seakan kita tak terfikir ataupun sedar, tak terkira, tak terbayang di akal betapa cepatnya, pantasnya masa berlalu. Kita dah nak sambut Syawal dah, Ustaz Azlan. Betul. Jadi Ustaz Azlan Shah, kita jadikan episod yang ke-14 ni Ustaz Azlan sebagai wrap up kita, ataupun kita kata kesimpulan. Kita nak imbau semula daripada episod pertama hingga ke episod ke-13. Hari ni episod ke-14. Kita akan imbau semula satu persatu ke arah bagaimana Ramadan ni jadi satu hikmah, kita kata Ustaz. Hikmah yang baik untuk kita keluar daripada Ramadan ini, yang Ustaz kata apa, convocation, ataupun graduation. Betul. Ataupun apa lagi, madrasah Ramadan ini, kita keluar dalam keadaan kita jadilah satu graduan Ramadan yang cemerlang, gemilang, terbilang. Yang kita sambung lagi 11 bulan ke depan, kita dapat jadi satu mahasiswa yang cemerlang ataupun graduan yang berjaya masuk dalam bulan Ramadan ini sebagai seorang yang ialah penuh akhlaknya mulia, tutur katanya baik dan sebagainya. Seperti biasa Ustaz, kita akan ditemani dengan ini adalah iftar juadah yang iftar juadah. Tapi kali ni kita tak buat makanan Ustaz. Okey. Kita buat minuman juga. Sebab dah akhir-akhir ni kita kalau nak masak ni Ustaz, kalau saya nak tak ada mood dah. saya nak masak kata Ustaz, saya pun sayu hati. Nanti Syawal nanti saya masakkan untuk Ustaz, lemang ke rendang ke kan. Jadi hari ni saya tak rasa nak masak untuk Ustaz, tapi saya buat air lah untuk Ustaz. Air apa kita buat air buah tropicana Ustaz. Tu dia. Air buah tropicana. Mana tu rupanya? Dia kira ada buah banyak kan. Penuh sihat, warna-warni dan juga seimbang dan warna-warni. Baik. Jadi apa lagi Ustaz? Jom kita buat air buah sambil Ustaz kupas hikmah bulan Ramadan 2025. Jadi rakan-rakan penonton semua dan Ustaz Azlan, depan kita dah ada semua bahan-bahan dan juga ramuan untuk kita buat air buah
Apa Tropicana. Tropicana. Dia macam hutan tropika sebagai warna warna-warni itu kita kata. Kita ada lemon, tembikai, apple hijau, oren, buah laici, limau kasturi, uncang teh, dan kita nak bagi manis sikit dan kita letaklah gula sikit Ustaz. Baik. Dengan ada air ni dengan ais batu. Jadi semua bahan ramuan pun dah lengkap, penuh, kesihatannya pun terjaga, InsyaAllah. Keseimbangan pemakanannya pun elok, dan pastinya kesedapan bila kita nak minum nanti pun itu yang kita paling nak tu pun kan. Kita nak buka puasa dengan air yang sejuk, yang sedap, yang manis. Jadi sementara saya nak letak satu-satu bahan ni Ustaz, kita nak singkap semula Ustaz, bagaimana Ramadan 2025 ni yang kita sudah pun lalui kita boleh kata 3 minggu lebih ni Ustaz. Hampir sebulan kita melalui bulan Ramadan ni Ustaz. Bagaimana kita nak jadikan hikmah tujuan pensyariatan bulan Ramadan ataupun pensyariatan puasa ni Ustaz, dia bukan sekadar menjadi kita kata yearly rutin sahaja, rutin tahunan. Tahun depan 2026 masuk balik Ramadan, mai balik tarawih, lepas tu keluar balik 2027, 2020 sampai tunggulah mati kan. Jadi kita tak nak lah macam itu kita punya kehidupan kita. Macam mana kita nak benar-benar menghayati hikmah dan tujuan pensyariatan Ramadan tu Ustaz? Atau supaya dia tidak menjadi sekadar rutin sahaja Ustaz. Kalau kita lihat buah-buahan ni Mirzan, tengok pelbagai warna, ada bentuknya, ada yang tajam, ada yang bulat. Demikian hidup ni juga kan. Hidup ni ada warna-warni je. Ada waktu kita ada di atas, kita gembira, kita bersyukur. Ada waktu kita diuji, kita tersembam ke bumi, kita belajar bersabar, kemudian bangkit kembali. Demikian Ramadan datang ni, kita cerita ni, ayat ni saya ingat penonton-penonton ni dah dengar banyak kali, dan mungkin di mana-mana pun tazkirah pergi, dihabiskan ayat tu dengan menyebut la'allakum tattaqun. Moga-moga, semoga kalian dengan proses Ramadan ini, berpuasa dan melakukan semua ibadat ini, menjadi orang yang bertakwa. Dan ingat lagi Mirzan, kita sebut dulu di episod-episod yang terawal, takwa ni adalah rasa keberadaan dan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah perkara yang paling penting, tak kira waktu di atas atau waktu di bawah atau waktu biasa-biasa, kita sentiasa merasa pengawasan dan keberadaan Allah. Jadi tanda pertama, hikmah yang mesti kita usaha dapatkan keluar daripada Ramadan ni, minimum selepas ini apabila kita nak berkata-kata, kita bicara tentang pelbagai perkara tentang lidah kita, ucapan kita, perbuatan kita. Apabila kita nak mengambil satu tindakan, mungkin sebelum Ramadan ni kita tak fikir, kita fikir mana ikut sedap, mana ikut trend, mana ikut orang ramai. Tapi sekarang kita mula terdetik, ini Allah suka tak atau tidak suka, ini Allah suruh ke tidak, ini Nabi larang ke tidak. Itulah takwa. Seperti mana Umar Al-Khattab menyebut, berjalan di jalan yang banyak duri pada waktu gelap, kita mula menjadi orang-orang yang berhati-hati. Dan itu adalah hikmah pertama yang mesti kita usahakan, supaya tidaklah bila keluar je daripada Ramadan, 1 Syawal tu kita sambut macam kita merdeka, macam syaitan merdeka pula. Dikurung dalam Ramadan tu, dia pun syaitan keluar penjara. Kita sepatutnya keluar tu, kita nak lawan dengan syaitan. Syaitan datang goda, tengok Muhammad ni dah upgrade lah. Dulu aku goda sekali, 2 kali tidak buat dah. Kali ni dia a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia ada pembenteng yang kuat. Itu tanda-tanda muscle dia 30 hari masuk gym Ramadan ini, dia dah ada ketahanan, dah ada resistance. Itu antara perkara yang penting untuk kita usahakan dalam tempoh yang kita dapat lalui dalam madrasah Ramadan. Jadi sebut soal madrasah Ramadan ni Ustaz, apa cara-cara dia Ustaz untuk kita kata kita kekal istiqamah Ustaz? Betul. Kita kadang-kadang hype ataupun ibadah kita tu, kita kata hype dia tu waktu bulan Ramadan, dahsyat kan, masjidnya, iktikafnya, sedekahnya, puasanya, zikirnya, Qurannya, apa lagi, semualah, semuanya cukup-cukup punya dahsyat. Habis keluar je Ramadan Ustaz, jadi macam total loss lah kita kata kan. Kita kata terus hilang dah semua kan. Nak bagi sedekah pun fikir 2-3 kali kan. Jadi macam mana kita nak kekalkan momentum itu, terus istiqamah dalam bulan-bulan yang biasa yang lain selain daripada Ramadan Ustaz? Istiqamah ni benda yang paling berat sebenarnya. Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata syayyabatni Hud,
surah Hud telah membuatkan rambutku beruban. Nabi ada uban sikit je boleh dihitung macam saya ni banyak lah kan. Banyak berfikir dan stres handle Mirzan ni. Jadi banyak soalan-soalan susah dia tanya, makin banyak uban. Tapi Nabi SAW dengan sedikit uban itu pun Nabi kata surah Hud yang menyuruh supaya kamu istiqamah itu sangat berat. Jadi kita sedar bahawa bila kita habis Ramadan, tentu suasana Ramadan tu akan hilang. Solat tarawihnya sudah tidak ada, puasanya sudah tidak lagi kita lakukan setiap hari. Jadi akan ada suasana baru yang kita akan mengalami sedikit turun semangat tu. Tapi kuncinya adalah jangan turun semangat sampai tersasar terus dari landasan. Kalau kita waktu Ramadan kita infak RM1,000, di luar Ramadan paling-paling 100. Kalau tak 10, kalau tak at least 1, jangan sampai kosong. Jangan tinggal secara total. Berkurang itu tabiat manusia, tapi jangan tinggalkan. Demikian juga solat, kita sebut tak pergi solat tarawih tapi solat isyak jemaah boleh pergi lagi. Dalam Ramadan, luar Ramadan isyak jemaah masih ada. Solat tarawih je yang dalam Ramadan saja. Demikian juga semua amal-amal lain. Demikian juga Quran. Ramai yang bila habis Ramadan, Quran dia simpan, tunggu tahun depan baru nak tengok balik. Berhabuk dah, anak-anak pun mungkin dah makan dah sebahagian surah. Jadi jangan sampai demikian. Letakkan di phone kita, letak kat apps yang depan, supaya bila buka tu, tu ada Quran ni, tak tekan lagi ni hari ni, tekan sekejap, baca 2-3 ayat, tengok terjemahan. Itu cara kita kekalkan momentum. Dan Nabi SAW juga ajar kita bila masuk Syawal, jangan lupa terus seluruh Ramadan ni ada puasa 6 yang kita boleh buat. Mengingatkan lagi kita tentang baru je hari tu kita puasa 1 bulan. Dan Nabi sebut SAW, siapa yang puasa 6 hari dalam Syawal ni pula dapat bonus seperti puasa setahun yang penuh. Dan kemudian kita ada lagi perkara-perkara yang bila kita pergi ziarah nanti waktu hari raya, kita tegur menegur, ingat mengingatkan. Kerana Nabi SAW, kerana Allah SWT sebut apa? Walitukmilul iddah, untuk kamu sempurnakan hitungan hari berpuasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kamu membesarkan takbir raya tu, kita membesarkan Allah kerana telah memberikan kita petunjuk. Kemudian Allah kata apa? La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. So mood yang kita kena jaga tu nanti adalah masuk je Syawal, keluar daripada Ramadan tentu rasa hibah, tapi kita bersyukur, alhamdulillah aku dapat lalui Ramadan. Dan syukur itu diterjemahkan dengan usaha untuk terus menjalankan aktiviti-aktiviti yang positif, yang baik. Kalau dah hari itu stop mengumpat, jangan mula balik. Kalau hari itu dah berhenti komen benda-benda negatif, tinggalkan terus. Jadi untuk penonton-penonton di luar sana, jangan sampai keluar Ramadan ni terus tersasar terus. Betul. Kan, umpamanya kita bawa kereta ni Ustaz kan, kita bawa kereta, kadang-kadang memanglah kita kena slow sikit. Kadang-kadang kita laju terlebih. Betul. Kan. Betul. Bila ada kamera ke apa, kita slow lah kan, sebab takut kena saman kan. Ada roadblock ke apa, kita takut kena saman, kita slow sikit. Tapi jangan sampai kereta kita ni jatuh gaung pula tiba-tiba kan. Kalau tiba-tiba kena pula jatuh gaung, susah pula. Satu hal pula nanti kan. Jadi Ustaz, saya dah siapkan air dengan limau ni, dan juga uncang teh pun saya dah letak tadi tu. Warna dia pun dah berubah, nampaklah juga agak menggiurkan kita kata tu kan. Itu baru teh tu. Itu baru teh limau ni. Kan belum lagi dia punya Tropicana tu kita kata ni. Ini semua ni kita panggil Tropicana ni kan. Saya biasa dengan nama apartmen je Tropicana. Jadi inilah ini campuran Tropicana. Kita reka bahasa sendiri Ustaz. Ni Dewan Bahasa dan Pustaka kita sendiri. Jadi Ustaz tadi sebut soal Ramadan, mencapai hikmah Ramadan, bagaimana Ramadan itu akhirnya patutnya dijadikan output yang baik pada bulan-bulan berikutnya dan sebagainya Ustaz. Ramai juga yang bertanya Ustaz, untuk yang gagal ataupun tidak cukup berjaya ataupun kurang berjaya dalam mencapai kesempurnaan Ramadan ni Ustaz, yang mungkin Ramadan 30 hari ni ataupun 29 hari ni ataupun 28 hari ni Ustaz, dia tak cukup amalan pun, tarawih dia pun, puasa dia pun, zakat dia pun, apa lagi, sedekah dia pun, bacaan Quran pun kurang apa semua. Macam mana cara dia nak atasi itu Ustaz? Soalan tu bunyi macam susah kan. Macam tak ada harapan lah kalau orang macam ni. Kita duk cerita bersyukur, takwa, ni seolah-olah dah gagal kan. Dikala Ustaz sebut dalam episod yang lalu tu, Nabi SAW sebut dalam hadis yang amin. Salah satunya orang yang keluar daripada Ramadan
tidak mendapat keampunan. Maksudnya nak kata apa? Pertama sekali kita takkan boleh tahu siapa yang gagal. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. So nasihat pertama kepada diri saya dan semua tuan-tuan perempuan, dalam suasana kita nak meninggalkan Ramadan ni, jangan kita tinggalkan dengan melakukan dosa, menghukum orang yang kita tidak tahu serba-serbi tentang hidupnya dan menyebut dia gagal. Yang kita sendiri rasa, yang kita sendiri muhasabah, kita tahu kita mungkin kurang banyak serba-serbi dari sudut amalan. Menarik tadi bila sebut hadis yang Nabi sebut amin, amin, amin tu, Nabi kata siapa, Jibril doa kan, Jibril doa siapa yang keluar daripada Ramadan tidak mendapatkan keampunan, raghima an, maksudnya dia rugi, terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bermaksud kalaupun tertinggal banyak kelebihan daripada Ramadan, paling kurang kalau masih mendengar episod ini berada pada minit-minit terakhir Ramadan, paling kurang kita sebut astagfirullah, astagfirullah, ikhlas, merendah hati dengan Tuhan, bagi tahu Tuhan, aku tersilap, terlepas segala kesempatan, aku mohon ampun. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala akan menyambut hamba-Nya. Ada satu hadis ni, Mirzan, kalau kita baca hadis ni, tak ada siapa yang akan rasa suram dan kelam kalau dia berada di saat-saat terakhir untuk bertaubat. Iaitu hadis Nabi SAW cerita seorang lelaki yang pergi travel, kan kita sekejap lagi nak keluar pergi kampung packing barang ni, nak balik raya ni kan. Orang dulu travel letak barang semua atas unta. Dia travel seorang diri di padang pasir, dia tidur. Dia bangun tidur, dia tengok unta dia dengan semua barang-barang dia hilang. Bayangkanlah kita ni pergi nak buat syuting ni. Van kita parking, ada kamera 4 biji dalam tu. Satu kamera 30,000. Ada laptop yang Apple-nya, yang orange semua ada dalam tu. Tiba-tiba kita pergi. Orange tak ada Ustaz, orange. Itu yang baru. Akan datang. Coming soon akan sebab tengok Tropicana ni. Ada brand baru. Okey. Dan dia parking, bayangkan, kat R&R, dia datang balik tengok van tu hilang. Apa perasaan dia? Kecewa dia, habis, hancur luluh hati dia. Samalah lelaki ni dalam hadis ni Nabi cerita. Dia cari-cari tak jumpa, dia dah macam nak give up dah. Dan dia tertidur, dia bangun daripada tidur, dia tengok unta dia dengan semua barang-barang dia duduk depan dia semula. Dia sangat teruja, gembira, dan dia sebut, wahai ya Allah, aku Tuhanmu dan engkau adalah hamba-Ku. Kan dia terbalik tu. Perkataan yang syirik kan patutnya. Tapi Nabi SAW kata, tengok, apabila seorang hamba dia bertaubat, Tuhan akan lebih gembira daripada lelaki itu gembira ketika dia jumpa balik unta dan semua barang-barang dia. Maksudnya apa? Kita yang mungkin rasa, aku taubat ni mungkin tak ada harapan, dah last minute dah. Tapi Allah SWT last minute ke, masih ada sisa ke, atau bahkan kalau pula dah keluar Ramadan baru, Ramadan dah berlalu tak buat apa, tidak menghalang sama sekali untuk kita bertaubat pada bila-bila masa dan kembali kepada Allah SWT. Allah akan gembira. Allah akan lebih gembira daripada lelaki tadi. Dan apabila kita sebut dulu kan, kita ambil satu langkah sejengkal, Allah ambil sedepa, semakin dekat. Kita berjalan, dalam hadis itu menyebut Allah akan datang berlari. Dan semua hadis itu menunjukkan bahawa Allah sentiasa menanti hamba-hambanya. Saat bila pun dia memanggil, dia ingin pulang, Allah akan menanti. Jadi jangan putus harap kalau banyak daripada apa yang kita bincangkan ini tak pernah pun dapat dibuat dalam Ramadan. Itu tidaklah sama sekali secara total memutuskan peluang bagi mana-mana hamba. Dalam erti kata lain ni Ustaz, kita boleh kata juga Allah ni sifatnya very welcoming Ustaz. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita baca setiap sangat kira apa sahaja kau nak datanglah bila pun pada aku. Allah sentiasa menanti dan panggil, selamat datang, datanglah kepada aku. Aku menanti seperti mana ayat doa yang kita sebut dalam Ramadan tu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku bertanya tentang aku dekat. Aku menjawab panggilannya pada bila pun dia memanggil. Jadi Ustaz, air Tropicana ni pun saya dah letak semua buah-buah dia ni Ustaz. Semua dah siap dalam jug. Sesak lah. Tinggal satu je lagi, lychee lagi saya nak letak ni Ustaz. Dan kita pun Ustaz, pejam celik kita dah berada di penghujung episod ke-14 kita. Dan kurang lebih beberapa minit ni lagi kita nak azan dah. Dah nak buka masa iftar yang terakhir Ustaz. Oh, itu emosional. Emosional. Malam raya dah Ustaz. Nak orang dah nak mula bertakbir raya Ustaz. Jadi Ustaz, sikit kesimpulan dan nilai, key point, takeaway untuk penonton-penonton kita di luar sana tentang hikmah Ramadan yang kita boleh praktikkan berikutnya
pasca ataupun post Ramadan ni Ustaz? Tentunya hidup kita di dunia ni adalah persinggahan yang singkat. Dan kalau kita lihat perjalanan kita yang panjang dari alam roh, kita singgah sebentar di rahim ibu kita. Kemudian kita menjalani kehidupan di dunia kurang lebih 60-70 tahun. Nanti kita akan mati semua ni, Mirzan. Tak ada siapa pun yang akan hidup selamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup akan merasakan mati. Dan bila kita masuk barzah, perjalanannya masih panjang lagi di barzah. Juga satu persinggahan sebelum kita dibangkitkan di mahsyar dan kita akan dihitung amal saleh kita. Dan Nabi SAW pernah sebut, Nabi kata, kamu tidak akan masuk ke syurga kerana banyaknya amal saleh kamu, tetapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sahabat tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, walaupun engkau tidak masuk kerana amal saleh engkau, tetapi kerana rahmat. Nabi kata, walaupun aku masuk ke dalam syurga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan ini adalah bulan rahmat. Allah melimpah ruahkan rahmat dalam bulan ini, dan kita sesudah melaluinya dan kita berada di hujung ini, kita berdoa seikhlas hati, mohon kita terus dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat itu yang nanti akan membuka pintu-pintu kebaikan. Kan kita dapat bayangkan Mirzan, satu bulan kita diberikan rezeki makan pelbagai warna, pelbagai rasa, ada yang masak, ada Tropicana, yang minum, Tropicana, yang Thai, ayam tiram Thai, yang tak boleh nak sebut, telur dadah, segala menu kakao, apa kakao pun boleh. Jadi semua itu adalah tanda rahmat Allah SWT. Kadang-kadang kita buat dosa pun Allah masih berikan kita rezeki. Allah masih berikan kita kesihatan yang baik. Jadi jangan kita keluar daripada Ramadan dengan perasaan yang selain daripada kita faham bahawa Allah ni mencintai hamba-hamba. Itulah paling besar sekali. Kita bimbang kalau kita lihat orang sangka Allah ni garang, sentiasa nak azab, sentiasa nak menghukum. Tidak. Ramadan ini juga mengajar kita Allah sangat sayang dan Allah sentiasa memanggil dan menanti hamba-hambanya pulang. Jadi untuk menyimpulkan seluruh perjalanan Ramadan ini, semoga kita dapat naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah sebut dalam Quran, inna rahmati wasi'at kulla syai. Sesungguhnya rahmat aku meliputi segala sesuatu. Moga kita terus berada dalam rahmatnya. Moga Mirzan terus berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, para penonton dan seluruh pihak yang terlibat sama-sama menjayakan tazkirah kita tahun ini. Moga Ustaz Azlan dan semua rakan-rakan penonton dan semualah yang menjayakan rancangan Tazkirah Ramadan 2025 kita tahun ini Ustaz. Dan juga tidak lupa kru-kru produksi di belakang tabir ni Ustaz, yang banyak membantu macam-macam benda yang mereka lakukan ini. Kalau Ustaz, nampak Mirzan handsome tu sebab mereka. Kan? Semualah, kira tak perlu sebutlah nama dan tapi satu-satu peranan yang mereka ambil dalam memberikan ilmu, menyebarkan ilmu kepada penaja dan sebagainya. Terima kasih banyak. Moga-moga kita sentiasa berada di bawah lindungan rahmat Allah Ta'ala. Yakinlah bahawa Allah Rahman, Allah Rahim, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Jadi Ustaz, di depan kita ni dan semua rakan-rakan penonton, di depan anda ni air buah Tropicana yang penuh warna-warni, pelbagai warna dan rasa, untuk sajian kami berbuka puasa menamatkan bulan Ramadan 2025 kita pada tahun ini Ustaz. Moga Allah terima daripada kita semua. Ya, taqabbalallah minna wa minkum. Moga Allah Ta'ala terima daripada kita dan semua rakan-rakan penonton Ustaz Azlan. Cuma Ustaz, walaupun warna-warninya air ni Ustaz, dia tak dapat nak jadikan kita ni happy sangat Ustaz. Kerana mungkin sedih ataupun sugul nak berhadapan dengan tamatnya bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ni Ustaz. Seperti kita sebut dulu, tetamu istimewa datang, kini tetamu istimewa ni dah nak balik dah. Apa pun buat rakan-rakan penonton di luar sana, seperti biasa kami pun dah nak kena buka puasa dah ni. Lagi seminit lebih je ni kita nak kena buka puasa ni Ustaz. Jadi untuk penonton-penonton di luar sana, sebelum kita nak berbuka, jangan lupa like, share, follow, komen siri Tazkirah Ramadan 2025 kita yang dibawakan khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation KIWF dengan tema kita sempurnakan Ramadan sinari jiwamu. Dan kami bukanlah hari terakhir hari ini, esok kita ada lagi satu istimewa. Ya, episod istimewa, episod raya insya-Allah. Jumpa lagi dalam episod raya akan datang
mana itu akan jadi episod yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.